tengok mic ni besar ibu jari aku je weh. Okay, serius aku cakap ini adalah antara wireless microphone yang paling kecil pernah aku jumpa. Kau tahu tak berat dia berapa? 5 gram je. Tak percaya tengok ni. Ringan. So kat sini dia mic daripada Boya, which is Boya Mic Mini. So dalam kotak korang akan dapat charging case dia macam ni. Sangat-sangat kecil, besar tapak tangan aku je. Lepas tu korang akan dapat dua jenis adapter, which is untuk Type C dan juga Lightning. Cuma make sure nanti kalau korang nak beli, pastikan korang pilih yang korang nak. Untuk features mic ni, dia ada 3 level noise cancellation, which is kalau korang nak on kan, tekan saja dekat dia punya mic ni. Bila dah bertukar warna hijau, so maksudnya dia dah on kan lah. Aku pasang aircon sekarang ni. And kalau korang nak up kepada level 2, korang kena tekan pada dia punya adapter satu kali, and yang kedua dia akan up kepada level yang ketiga. And korang boleh tukar-tukar suara tau. Just double tap je. Okay, so dia dah tukar suara aku kan. Okay, tekan lagi. Dia tukarkan lagi kan? Okay, kita balik pada yang asal lah. Okay, so macam mana? Best kan? Nak gunakan mic ni senang je, just plug and play. Tak perlu apa-apa apps, just cucuk terus boleh guna. Asalkan lampu warna biru dekat mic ni dah tak berkelip, so itulah pairing lah. And yang best juga, memang didatangkan dengan 2 mikrofon untuk harga yang diberikan. Yang aku suka, dia punya sound clear gila. Korang boleh dengar sekarang ni, aku memang merakam menggunakan this microphone. Sebab dia pakai 16 bit dengan 80 decibel signal to noise ratio. Sebab tu bila korang dengar suara aku ni kan, dia dengar natural je. Dan lagi satu aku nak tekankan, berat dia hanyalah 5 gram je. So bila pakai, korang nampak tak? Dia tak ada tau macam nak londeh ke atau rasa tak selesa. Tak, dia memang rasa macam tak pakai. Bateri dia pun power. Mic sekecil ni boleh tahan sampai 6 jam secara non-stop. Tapi dengan charging case ni, korang boleh go sampai 60 jam. Kalau ikut logik, siapa je nak rakam sampai 30 jam ni? At least korang tahu mic korang ni memang boleh tahan lama. Range untuk mic ni juga boleh go sampai 100 meter. Mana tahu kan ada yang nak buat konten pecut 100 meter tu. Tapi kalau korang nak shoot untuk jarak yang jauh daripada kamera, mic ni memang mampu. So guys, untuk harga yang dia boleh bagi aku memang sangat-sangat berbaloi. Dia kecil, ringan, sound clear and senang nak pakai. Even aku boleh terlupa tau yang aku tengah pakai mic sekarang ni. Korang expect apa? Boya kot. Ini bukan jenama biasa Dah memang pakar dalam bidang audio ni. Kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.